guys, sabar tak video kan ini video unboxing combo mobile ke bahar itu unboxing. Kita tengok buka apa dalam ni. Kita buka dalam ni ada combo mobile lagi. Kan saya beli itu dah ada mesti ada lagi. Kita tengok mesti apa benda. Wow, combo Wish 21 dah nampak. Belum tahu lagi ni. Kita tengok dalam depan dia apa. Mesti best depan dia pak best. Lepas kali tu. Wish 21 dah ada dari dulu. Kita Wish 21 ni paling rare ya. Dari common lagi senang. Wow, 21. Wow. Nanti kita bergambar. Ui, 45. Semua ni bila ada. Ui, semua komik damai ni. Semua yang bila ada ni. Komik rare ni. Apa tunggu lagi kita buka. Benda kena 21 belakang ni pun best. Yang ni komik berasaskan daripada kemunculan Boboiboy Musim 3 ya. Buat pertanyaan utama ni komik adalah salah satu yang berasaskan daripada Boboiboy Musim 3. Semua dalam musim Boboiboy. Semua mengikut dalam musim 1. Semua dalam selang sebanyak 2 musim. Selang 1 musim sekali. Langkah. Kita tengok depan dia sekali. Best tak depan dia. Okay. Dah gambar buat dah fan. Ui, dalam belakang dia lagi dah agak dah. Sama cakap orang jual tu gambar adu-adu lah. Gambar buat dah fan punya. Kan depan dia gambar halilintar. Kan episod lawan-lawan. Episod dalam dia. Wow, gambar Boboiboy. Wish Boboiboy. Ni tentang komik trivia pasal Boboiboy. Sama macam komik Wish 1. Ni komik berasaskan daripada kemunculan pertama Jari ni komik paling best ya. Sebab ni boleh cerita tentang macam mana Boboiboy ni munculkan. Di sejarah tentang Boboiboy. Wih, Jari pun ada. Wow, dia tengok belakang dia. Masa ada part yang Pak Jojo yang lawan dengan Jojo terakhir dia di belakang dia. Woi, gambar best ni. Ada gambar Boboiboy gempa lah. Wui, best ni. Ni part paling best. Gambar Chris Peti ni ganas ni. Ini komik paling ganas bagi saya. Ada set depan dia lagi kita cover nanti. Ada gambar Boboiboy halilintar tak yang orang conteng tu. Yang dia gambar kilat yang macam kena Scrabble tu lagi best. Macam Boboiboy 29 tu. Yang isu 6. Ini part yang macam setengah belayar ya. Ini best ya. Ini dia muncul pada Januari 2014. Ini zaman dulu orang beli harga dia 490 sen. Majalah Kawan Wish 21. Sebab selang sebanyak isu. Memang macam Kawan Wish 1. Best sikit. Ini mesti episode 2. Ini episode 1. Biji macam ni part yang Papa Zola hilang kat tadi sampai betul gagal. Ni part Nasa belum muncul dekat sebai. Dia kena pakai tendang. Ni dia part makin tendang. Papa Zola kena sepak. Kena bersepak. Ni part paling lawak. Saya dari dulu lagi nak komen ni. Sebab ni lawak ke tak. Jom kita tengok part mana yang dia cakap mana perkataan lagi. Hui, ni part kena tumbuk banyak kali tu lagi lawak. Macam mana ni. Kena sepak. Wow, ni part paling lawak. Terbaik dah tahu puji. Jom kita tengok kuasa bayang. Ni dia kuasa bayang tu lah. Hui, sampai kilat dah dia keluar. Merah ni. Ni part best. Jadi kuasa ni naga bayang ni gadas sikit. Mana apa yang ada di tiang tu lagi lawak. Ui, gambar Boboiboy Musim 3 semua berasaskan daripada masa Januari 2014. Semua berasaskan daripada cerita Boboiboy. Ni kan depan dia gambar Boboiboy halilintar. Lepas ada gambar Boboiboy dan Fang je. Pas 3 macam best je ni. Ui, ada poster lah. Yang kata ada poster. Wow, maksudnya ni komen apa baca baru. Yang baca baru. Poster ada. Yang kali dia tak ada poster. Biasanya beli kat kedai dia asyik tak ada poster je. Ni ada poster. Ui, Jali. Wow, ni merupakan kemunculan pertama Jali. Rupa macam beli dari Monster Store. Ni part hilang ke tiang tu lagi lawak. Masa dah simpan dah komik ni. Alamak, tak ada pula part hilang ke tiang tu. Padahal lagi lawak. Ni je yang fan kena sedut tu. Hampir kena makan telai. Best juga Boboiboy 21 ni. Ni part dia kuasa je. Tak ada part Golden Naga Tanah. Wish, part best ni Golden Naga Tanah. Ganas ni. Sampai Boboiboy ngapi kau kena makan ya. Ni dari 4 tahun dulu ada kot seingat saya. Tapi mana dah koyak rabak. Seingat saya sudah simpan dalam stok. Takut nak ambil soal kualitas. Part best kita cari lagi. Gerak combo. Pecah habis. Terpatah riuk tulang Jojo. Pecah cermin dia. Sampai keluar kuasa Fang. Jam Boboiboy the best ya. Ni part dia. Ini part yang dia kalah tu. Dia cakap penakut dah bahasa kau. Ni part dia best. Super. Mana? Boboiboy halilintar dah jumpa. Dah jumpa. Dah agak dah ada gambar bahagian Boboiboy halilintar sini. Kita dah ada Boboiboy halilintar. Depan dia ada Boboiboy halilintar. Ni dia ada lah kau. Ni rupa macam dia masa 2015. Kita ada. Ada lah sama lah macam isu 20. Ada poster yang kan tak ada. Ada gambar Boboiboy halilintar depan dia. Fanatik betul lah ada gambar Boboiboy halilintar. Ni poster cantik. Banyak sangat kalau Boboiboy 21 macam ni ada poster. Dia isu 45 pula. Okay, jom kita buka. Belakang ni komik berasaskan sepenuhnya ada Boboiboy Movie 2 ya. Yang ni pula, jom kita buka yang ni pula. Ni isu 45, jom kita buka.
Oh, gambar musuh. Ui, depan dia ada Bowman Movie 1 lah. Ni komik berasaskan daripada Bowman Movie 1. Dari dulu di 1945. Dia tengok di belakang dia. Ui, sama macam kat isu itu lah. Ni tentang kawan-kawan boboiboy. Ni part yang Gopal takut nak ambil exam tu. Takut mak kata oh, ni part je. Kata dia tengok. Dia ambil, ui, part Mama Zee lah. Part kita semula ya. Tapi ni kita semua tengok depan dia poster start dia kan. Ni part rehat tu. Okay. Kena takar. Lepas tu dia part jatuh. Ui, semua jatuh ui. Kebanyakan ada tulisan Bowman Movie 1 lah. Oh man, komik ni boleh pun ada poster. Tiba-tiba ni tiba-tiba tak ada poster. Tak patut, tak apalah. Pelakon suara boboiboy. Inilah kita nak tahu. TR rupa lain sama macam komik boboiboy yang lama tu. Macam komik 85 ni kita tengok part ni. Ni part yang tercampak tu. Mana part yang tercampak? Ni tercampak sama lah macam isu 46. Ui, komik dia tersayang ni. Part yang sampai jahanam. Mesti part best ni. Depan dia nanti ada buah lintah juga tau. Ni tukar dodol ni gaduh-gaduh. Sampai rosak kantin sekolah ni paling lawak. Ada kucing. Ni dia kena pula setelinga lah dengan macam kantin. Ni komik susah sikit orang nak review. Ui, sama macam orang kat Facebook tu lah. Semua kena bayar ganti rugi. Rosak sekolah. Oh ni tengok ada kata-kata ayah tak? Ui, ada lah. Pak nak beli cerita baru tu. Ada. Ni tak ada sebab dia kena isu 22 ke atas baru dah ada kata ayah. Isu 21 tak ada sebab ni komik first version ni memang tak ada. Next, isu paling last, Boboiboy Duri pula. Ni masa ni 2016 dia dah ada episode last lagi. Boboiboy isu 49 ni paling lagi kita. Ui, Boboiboy Solar yang kan ni yang 49 ni musuh bukan dia kau boleh kita dia bukan. Wow, yang ni Boboiboy best semua. Oh, ni episode 17 lah, betul lah kalau angkat isu 48. Ni Pak CSGO ni Pak Boboiboy tak ada tidur sebab ni semua dia kan tidak sebab kena gender. Wow, ni sampai kena gender ya. Ui, banyak terpai isu 49. Wow, isu 49 lah. Wow, ni belum ada. Ni paling guys ni lagi design anak. Best ni. Ni dapat kena tu kena sebab Boboiboy buat kesalahan baca nama orang. Ni paling oh man, tak ada poster juga. Dua tak ada poster, satu je. Komen yang Boboiboy itu apa hal yang saya lepas ni. Oh, tak masak apa-apa kan. Ada poster yang nak poster yang bengkok. Kita pasal balik poster je. Takut sabut kulit dengan tikang. Tengok je lah. Dah okay. Stapler bengkok. Susah ni. Oh, ni pak ada. Oh, 39 ni dengan mana-mana ni. Oh, jadi kilat je. Ada kilat tu. Sama si gambar solo screenshot tu. Ni tu kau ada kuasa lintah best ni. Terkena Papa Zola paling best ni. Terkena Boboiboy. Ni part lawan-lawan ni macam best. Kuasa Boboiboy api lah. Macam best. Dia bersambung. Kita tengok ke belakang. Wow, ada lagi komik mini. Perkataan Yaya mesti dah habis kan? Dah habis lah perkataan Yaya dah tak ada dah. Poster tak ada. Okay, itu je. Kita sampai sebenarnya saya nampak kau voice 48, 49 dengan 24 pula. Kalau dia nak beli komik ni, kena cari sendiri. Just sebab komik ni paling rare. Kalau nak, akan susah sendiri. Cari ke kedai mana-mana. Okay dah. Dulu ada. Dulu saya beli kat special dengan harga 49 sebab sekali 50. Komik paling rare. Ya, okay dah. Okay, sampai sini. Nak sambung komik lain pula. Kita bayar semua komik terbaik. Yes. Oh,